Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to video 4. So, dalam video ni kita akan fokus pada satu benda yang penting bila kita sebut pasal kejayaan. So, iaitu job opportunities. Okay, job opportunities ni macam ramai student ataupun fresh graduate selalu macam tanya. I believe that you all mesti macam tertanya dekat diri sendiri kan. Macam kos aku ni kerja dia apa sebenarnya? Macam tu. Adakah kerja untuk bidang yang aku belajar sekarang kan? Macam tu. So kalau ada juga yang fikir, kenapa orang lain tu senang je dapat kerja, kenapa aku ni susah betul nak dapat kerja macam tu kan? Tak, masalahnya bukan sebab tak ada kerja tau. Masalahnya tak tak explore peluang kerja yang ada. Jadi macam bila awak fikir kerja tu je lah, title je itu semata-mata gitu. So career exploration ni bukan tentang terus pilih kerja lepas tu dah lock kerja tu, saya nak kerja ni dah kerja tu. Tak, dia bukan macam tu. Dia about opening your eyes to what actually out there. Okay, so dalam video ni kita akan bincang apa maksud job opportunities, jenis peluang kerja yang ada, cara nak explore job market and mindset yang betul bila tengok peluang kerjaya. Okay, so jom kita mula. Okay, so first of all kita kena faham job opportunities ni bukannya yang ada, bukannya jawatan kosong yang sekadar ada dekat job street, dekat Indeed ke, bukan itu je semata-mata. Tapi job opportunities ni maksudnya semua jenis peranan yang wujud dekat pasaran kerja. Macam semua industri yang perlukan tenaga kerja. Contoh bila dengar orang bisnes je mesti bila dengar business student je mesti fikir macam nanti dia akan kerja jadi marketing ke, jadi orang HR ke, orang admin ke. Tak, padahal banyak je lagi benda lain. Contoh macam bila orang tu business student, dia boleh jadi entrepreneur, dia boleh jadi business analysis, banyak lagi sebenarnya. Macam juga sama juga macam IT, engineering ke, and so on. Okay, peluang dia lebih besar macam tu. So job opportunities ni sama dengan possibilities. So bukan satu jalan je, okay, banyak lagi benda lain. Contoh yang kita boleh tengok macam kerja yang formal job macam full time full time office base dan lain-lain. Contoh macam full time dengan office base tu yang memerlukan orang dalam office tu macam accountant ke, engineer, HR executive macam tu. Yang kedua ni non-traditional, which is flexible job, iaitu tak ada bukan 9 to 5 hours tak, itu macam tu. Contoh macam kontrak ke, freelance ke, macam tu lah. Contoh daripada yang saya sebut tadi macam content writer, macam graphic designer, macam tu. Yang ketiga kita ada juga industry based opportunities. Kadang skill dia sama tapi industri je berbeza. Macam marketing, dalam education pun ada marketing, dalam healthcare pun ada marketing, itulah. Okay, so kerjaya tak semestinya tunggu orang bagi kerja. Kita sendiri yang kena cari, ataupun kadang tu kita sendiri yang create your own job untuk diri sendiri. So you guys can write down apa yang awak rasa kerja standard yang awak pernah nak cuba, teringin lah nak cuba, ataupun kerja yang rare lah awak rasa nak cuba kan. Boleh je list down. Tulis je apa yang awak rasa terlintas dalam kepala awak. Okay, next kita nak cakap pasal kenapa ramai tak nampak peluang kerja kan. Mesti korang macam pernah fikir macam bidang yang aku belajar ni ada ke kerja, ada ke masa depan, macam tu kan. Tapi janganlah fikir macam tu. Sebab apa tahu? I believe why you guys feel like that, sebab korang terlalu fokus kepada job title. Ramai yang cari jawatan yang memang dah tulis macam tu. Contoh lah saya bagi kan, ramai orang cari jawatan yang macam secretary. Padahal boleh je admin assistant ke apa ke kan. Contoh lah kan. Padahal company tu guna nama yang lain, tapi untuk kerja, untuk jawatan, untuk role yang sama, macam tu. Yang kedua, tak buat research. Okay, korang tak explore ataupun tak tahu company apa yang ada, industri apa yang tengah berkembang sekarang kan. Macam
skill apa yang tengah demand sekarang. Jadi korang tak explore benda tu. That's why lah korang rasa macam ada ke boleh dapat kerja ke gitu, macam tak yakin kan diri sendiri. Tak, jangan macam tu. Yang ketiga, korang tak expose diri korang. Korang tak macam diam je gitu. Tak, janganlah. Korang rajin-rajinkan diri tu, join program industri ke, internship, volunteer ke. So kalau korang punya exposure tentang diri korang tu macam rendah, macam orang tak kenal you, so macam mana awak nak apply untuk kerja yang bagus, betul tak? Betul lah. So peluang kerja ni ada, cuma awak je kena pandai cari. Macam tu. Okay, seterusnya kita akan explore job opportunities. Okay, sekarang part yang paling penting, macam mana kita nak explore job opportunities dengan betul. First, kita kena study job description. Jangan tengok title je, jangan tengok macam title. Okay, boleh lah. Title ni macam ni, tak nak lah macam tu, kan? Awak kena baca job scope dia apa require skills yang dia nak, kan? Apa required skills, apa tools yang digunakan, kan? Sekarang daripada situ awak boleh baca macam benda ni aku boleh buat, boleh lah apply, walaupun title dia tu macam pelik sikit, kan? Job title tu macam pelik sikit, tapi awak boleh apply sebab skill yang dia nak tu awak ada. Macam itulah. Yang kedua, explore platform. Contoh macam awak guna Jobstreet ke, guna Indeed ke, company website pun penting juga. Sometimes orang jarang lah tengok company website, orang akan tengok Jobstreet ataupun Indeed ke, kan. Tapi penting untuk explore dalam application ni, untuk tengok banyak kerja dari company-company yang lain. Yang ketiga, talk to people. Okay, cakap dengan awak punya senior ke, awak punya kawan-kawan ke, ataupun apa-apa, berbual kecil. Orang kata ada connection pun bagus juga, macam tu, kan. Secara tak langsung dia boleh je recommend awak, saya ada anak kawan saya ni, saya ada kawan yang macam ni, kan. Tu sekarang kabel kan orang kata. Itulah. Yang keempat, try a small exposure. Macam saya cakap, internship ke, try part time ke, volunteer ke, macam tu, kan. Kadang pengalaman pendek pun cukup untuk buatkan kita sedar yang kerja ni tak selesai untuk aku. Aku boleh kerja macam ni lah, nanti aku try lah cari kerja yang macam ni. Gitu. Kita boleh, orang kata macam free trial lah, macam tu, kan. Ada kerja pun ada free trial. So sekarang, apa job yang awak rasa curious, walaupun awak yakin awak boleh ke tak? Itu tak apa, curiosity tu penting sebenarnya. Career exploration start with curiosity. So jangan risau, awak rasa tak yakin, awak cuba je gitu. Okay, dalam job opportunities ni, mindset pun penting juga tau untuk explore career. Mindset yang positif akan bawa kita ke tempat yang positif. Macam itulah. Sebelum kita nak explore satu benda, mindset ni sangat penting. Sebab kita kena fikir, career exploration ni bukannya perlumbaan, bukannya race. Awak tak perlu race dengan orang lain pun, siapa yang dapat lagi cepat apa semua, tak. Okay. Lagipun bukannya semua orang jumpa kerja impiannya awal. Bukan semua orang dapat kerja yang bagus masa mula-mula kerja. Gitu, kan. And awak kena fikir juga, awak kena ada mindset yang kalau salah pilih kerja, tak bermakna awak gagal semua hidup. Okay. Awak ada peluang yang lain. Boleh cuba kerja lain, kan. Kalau awak rasa macam saya pilih kerja ni gagal untuk saya, tak, jangan fikir macam tu. Banyak lagi kerja lain yang awak boleh buat, kan. Anggap je awak punya career ni sebagai journey, sebagai awak punya trial ke, kan. Learning process. Awak ada pengalaman kerja, awak boleh belajar itu, belajar ini, banyak, kan. Banyak awak dapat, macam tu lah. Jangan takut tiba-tiba rasa macam nak ubah kerja. Boleh ke aku nak berhenti kerja, nak cari kerja lain, dapatkah aku kerja lain lah. Jangan fikir macam tu, jangan takut. Kalau awak rasa macam awak tak boleh adapt dengan kerja awak sekarang, awak boleh je explore kerja yang lain, macam tu. Okay, quick recap. First, job opportunities ni sangat luas.
Okay, bukan sekadar job title. Ada banyak jenis bentuk dengan kerjaya dan kerjaya. Ada banyak jenis kerja yang sama je role dia, tapi title je yang lain macam tu. So and explore melalui research, exposure, networking pun penting. Mindset yang betul boleh tolong awak untuk buat keputusan yang lebih tenang. Okay, so jangan risau. Explore tu research betul-betul. Search dia buka mana-mana. Sekarang hujung jari je semua kan. So it's okay. Nanti kita akan jumpa lagi ke next video. Stay tune and subscribe ke, like ke, komen ke, silakan.